Okey, hai assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kakak dia hari ni Azim berada di set Meranti. Okey, untuk rumah di Meranti ni kalau asal dia 1,900, ada 4 bilik tidur, 4 bilik air dah. Jadi lah ni progres kita buat konkrit roofing settle dah. Dan kita akan masuk ke fasa seterusnya iaitu pemasangan kerangka besi bumbung. Jadi apa kakak dia, jom kita masuk dulu dah. Kita pergi dulu tengok untuk bahagian ruangnya dia. Okey. Pertama sekali ni adalah ruangnya untuk safety door lah. Okey. Dan di sini adalah dia punya ruang tamu. Memang super mega besar lah. Di sini kita berada di kawasan ruang tamu dia. Okay. Dan dekat sini kita ada satu ruangan keluarga berserta sliding door. 8 kaki lebar. Okay. Dan kita ada satu ruangan yang pertama iaitu bilik master bedroom. Nampak dapat kakak dia. Bilik master bedroom memang besar lah. Ni memang size mega ni. Dekat sini kita ada tandas pula. Dalam bilik master bedroom ada tandas. Okey. Seterusnya bilik nombor 2 di sini dah, bilik nombor 2. Bilik nombor 2 pun berserta dengan tandas jugalah. Memang comel. Memang comel. Okey. Bilik nombor 3 pula. Sekali dengan tandas gapalah ni. Bilik nombor 3 ni. Okey, dan yang terakhir bilik nombor 4 ni dia suku dah. Sebab tandas ni dia boleh guna untuk ruang tamu dan dapur. Ni bilik nombor 4, ni tandas nombor 4. Okey. Ini pula adalah kawasan dapur dia. Ni kawasan dapur. Memang comel. Memang puas hatilah. Okey. So, untuk itu sahaja progres kita hari ni. Nantikan progres seterusnya. Terbaik.